Okay guys, aku baru sampai ke jauh sangat ni, jauh sangat. Betong je. Tadi sampai panas late up, lepas tu dah hujan. Kita nak call lah hujan tadi. Kita duduk hotel apa lah, Hotel Garden, Forest Garden lah. Aku tak ingat nama dia apa. Yang aku dah view tadi So, lepas tu kita orang naik tutut lah lepas hujan, kita orang makan kat kedai ni Kedai mana ni? Kedai ni viral rasanya. Kedai ni viral yang kau pernah makan. Aku semua orang tahu kedainya, tapi kita orang memang kita makan kat sini lah sebab memang mantap. Ni nama dia sup kaki. Sup kaki Jadi ramai orang, sekarang dah kurang. So banyak rider datang kat sini. So ni menu dia yang dia masak lah. Aku dah siap ready, aku tak tunjuk lah. Aku tunjuk lagi masa aku buat reel tadi. So ni bagian dalam dia. Jadi kawan-kawan MP aku dalam ni. Hanif, nama dia Hanif. So kalau ikut sini sebenarnya penuh. Cuma hari ni dah kurang kot. Lepas lunch time sekarang pun dah pukul 4 waktu Malaysia, maknanya pukul 3 waktu Thailand. So ni yang aku jumpa MT tadi. Ni dia. Baru Hanif, baik Hanif. Kebetulan Hanif kecil di dunia Jumpa Hanif, okey, alright. So belakang-belakang dia pun ample makan. So order pun cepat rasa aku. Nasinya yang popular sup keting, lain-lain semua ada lah. Yang special sup keting, air pegaga. Yang special lah, lain semua. Cuma rasanya lain sikit. Okay guys, aku nak share dengan korang aku beli benda-benda ni Aku nak share dengan korang benda ni tuan Sekejap, aku ada benda ni. Ni aku dah cakap Kalau bahasa Thailand dia cakap saya mahu makan sup kaki. ฉันอยากกินซุปเท้า Macam mantap tak? Mantap. Dan capung Ni udang pecah. apa dah? perut. Bagi dia Kalau tebu ada boleh, tak motong. Ya bagi minta pula. Guys, mereka telah menukar fikiran daripada nak balik pergi ke warehouse Kasem. Kita jalan kaki pergi ke Kasem lah. Semua telah menukar fikiran. Shopping dulu. Jalan kaki. Besok tak payah singgah Besok tak singgah, kita jalan kaki sikit sana. Nanti tutup ambil kita kat sana lah. So dengan sup kaki keting ni dekat je. T-junction, belok kanan dalam 200-300 meter kot masa aku. Depan tu ada hotel lah. Hotel yang kita duduk tu lagi. Jom kita tengok di sana apa yang ada. Guys, ni tempat dia yang kita dah sampai. Nama dia Kasong Warehouse. Jom, soalan kita tengok apa yang ada di Kasong Sini kita tengok, biasalah jual kacang-kacang, berbagai semua kan. So ada lah kat sini, kita tengok dalam ni Kita tengok di sini berbagai barang-barang dia jual Tengok besar, kita tengok tempat dia. Penuhnya. Ni dia warehouse. Tempat aku balik singgah kalau pergi Betong. Ni bahagian dalam dia. Semua ada pegang bakul nampaknya. Dengan pantas sekali. Kacang-kacang. Ini yang jual kacang-kacang macam tu lagi lah. Ni kacang-kacang tu lagi. Ni. Bayar balik kacang saya. Bayar balik kacang awak. Kacang awak siapa rembat tak tahu. Awak lah. Ni kacang ni. Ni. Favorite ni ibu. Mana? Sama kan this one? Mana which one? Oh ini. Tengok. Ini. Mana? Yang punya beli yang ini. Oh ini. Beli ni tapi dah hilang. Ni mana? Siapa rembat? Mengaku. Beza kan? Beza sangat. So dalam ni, okey. Nick and the wife tengah memilih yang sesuai. Azli pun sama. Azli sedang memilih-milih dengan Jimin. Jimin, ada apa Jimin? Dah nampak? Ada nampak apa nak beli ke? Ada. Belum dapat lagi. Belum dapat lagi Kita ronda dulu Kita window dulu. Lepas window baru kita cari. Tengok mana yang berkenan. Jom kita tengok. Tengok dia order apa tu. Dia nak order apa, saya terpaksa bawa troli Terpaksa bawa troli. Dia order macam-macam apa lagi order itu? Itu sabun mandi. Ni apa lagi yang dia cari Kita lihat apa yang dia cari. Kita tengok scanner pun ada. Kau tak tahu harga. Ni scanner dia. No worries. Guys, aku tengah cari kengsong yang halal Aku translate pakai benda ni. Kita tengok kengsong yang halal. Apa? Tak nampak.
Rempeyek. Alamak, jumpa pula. Ayo, aduh. Rempeyek. Aduh, kita tengok. Jumpa pula. Baba. Oh guys, rempeyek. Tak tahu pagi habis ni. Rempeyek. Letak sini. Ini masin. Ini manis eh? 340. Wow, mana nak jumpa bang? Jom. 540 baht. Dua ni. 540 baht. Cukup. Ngam cukup. Okey, saya sampai. Kita beli ni. Tutut pun sudah sampai di sana. Mana? Tutut. Jom. Tutut sampai. Let's go. Siapa punya ni? Tak siap, tak sedap. Siapa? Tak sedap, siap. Siapa recommend ni?